Apatah lagi apabila semua manusia ada kepentingan masing-masing, ada kehendak masing-masing dan ada ego masing-masing. Dan percayalah, ketika situasi berubah, sometimes kepercayaan dan kesetiaan pun akan berubah. Hai, Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So, today's video kita akan sambung semula episod kedua 48 Laws of Power yang bertajuk Never Put Too Much Trust in Friends and Learn How to Use Enemies. Okay, so without further ado, let's jump right into the topic. So guys, kita selalu fikir seseorang yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah musuh kita. Tapi kita fikir sebenarnya orang yang paling rapat kita adalah orang yang paling kenal diri kita, yang kenal kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, yang sebenarnya ada lebih banyak peluang untuk tikam kita daripada belakang. But guys, jangan salah faham. Today's episode bukan kita nak kata semua kawan kita tak boleh dipercayai dan akan tikam belakang kita. Tapi episod hari ini kita akan bincangkan berdasarkan fakta. Apatah lagi apabila semua manusia ada kepentingan masing-masing, ada kehendak masing-masing dan ada ego masing-masing. Dan percayalah, ketika situasi berubah, sometimes kepercayaan dan kesetiaan pun akan berubah. Cuba kita fikir balik guys. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang kata diorang akan ada ketika kita susah, tapi bila kita susah, kita hanya ada diri kita sendiri je. Cuba fikir balik, siapa yang tepuk bahu kita ketika kita di bawah, tapi sebenarnya tak nak tengok kita naik lebih tinggi daripada dia. Dan cuba fikir balik guys, siapa dan berapa ramai orang yang sengih depan you guys, tapi sebenarnya dalam hati diorang ada rasa iri hati, ada rasa insecurity dengan you guys. Sebab tu hari ni kita akan bincangkan hukum law kedua, kenapa kita tak boleh percaya sangat dengan sahabat kita, dan macam mana kadang-kadang musuh boleh jadi setia lebih daripada kawan. Sebab I percaya dalam hidup ni, yang selalu ada dengan kita, yang selalu rapat dengan kita, tak semestinya yang akan selalu selamatkan kita. Dan siapa yang selalu menentang kita, tak semestinya akan selalu menjatuhkan kita. Okay, first thing first, sometimes bukan semua kawan boleh dipercayai, dan bukan semua kawan adalah kawan yang jahat dan kawan yang buruk. Apa yang I cuba cakap kat sini, bukan I nak claim semua sahabat-sahabat kita adalah seseorang yang tak boleh dipercayai. Dan I percaya ada kawan-kawan kita yang loyal dengan kita sampai mati. Tapi don kita bercakap tentang sejarah dan psikologi di mana menunjukkan bahawa bila seseorang terlalu selesa, diorang akan rasa entitled dengan kita. Dan bila kita naik lebih tinggi, chances untuk mereka rasa iri hati adalah sangat tinggi. Bukan sebab diorang jahat, bukan sebab diorang sengaja, tapi sebab diorang tanpa sedar diorang bandingkan diri diorang dengan kita. So that's why diorang akan rasa iri hati and insecure, and that is permulaan macam mana diorang boleh start tanpa sedar, slowly diorang akan tikam belakang kita. Bukan semua, tapi ada. And believe me, kawan rapat, diorang akan tahu kita punya kelebihan, diorang akan tahu kita punya kelemahan, diorang tahu rasa baik you, diorang tahu rasa jahat you. So, kalau diorang nak berpaling daripada you, diorang tahu exactly di mana diorang start untuk jatuhkan you. So now, kenapa dalam buku ni juga mengatakan musuh boleh jadi orang yang paling setia kita, orang yang paling berguna untuk kita? Sebab musuh yang berubah menjadi sekutu adalah lebih banyak dibuktikan dalam kes sejarah. Kes yang I boleh bagi kat sini adalah kes Abraham Lincoln dan Napoleon. Abraham Lincoln ni, dia terkenal dengan strategi dia melantik musuh dia sendiri dalam kabinet dia. Dia lantik William Seward yang asalnya adalah lawannya dalam pemilihan presiden sebagai setiausaha negara. Dan akhirnya William menjadi orang kepercayaan dan penasihat Abraham Lincoln sendiri. Tak lupa juga kes Napoleon di mana dia mengampunkan dia punya musuh. Napoleon still maafkan Joseph yang sepatutnya menjadi musuh dia sendiri, dan dia melantik Joseph sebagai menteri polis. Akhirnya Joseph yang sepatutnya menjadi musuh kepada Napoleon menjadi salah satu pegawai yang paling berpengaruh di bawah pemerintahan Napoleon. Itu adalah beberapa kes sejarah yang terjadi di mana mereka apply the strategi untuk menggunakan musuh dan jadikan musuh sebagai sekutu. So, apa psikologi di sebalik semua ni? Sebab guys, kita kena tahu bahawasanya bekas musuh kita mempunyai sesuatu yang perlu dibuktikan kepada kita. Bila kita beri mereka kepercayaan, diorang akan lebih bekerja keras untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada kita. So, that is how the psychology works behind the case. So, we move to the next point. Ramai kawan kita yang akan setia dengan kita ketika kita di bawah, dan akhirnya akan berpaling daripada kita ketika kita semakin naik. Bila you tengah struggling, you tengah maru nak naik, you akan dapat ramai yang sokong you. And Alhamdulillah for that. Memang kita akan hargai sesiapa yang ada dengan kita ketika kita susah.
But adakah orang yang sama yang ada pada waktu kita susah itu akan jadi orang yang sama meraihkan kejayaan kita setelah kita berjaya? Sometimes ada case sahabat-sahabat kita, diorang akan ada ketika kita tengah susah, ada ketika kita baru nak naik, akan berikan sokongan kepada kita ketika kita baru naik. Tapi bila kita dah mula berjaya, bila kita dah start naik, diorang akan slow-slow menjauhkan diri dan start untuk bercakap belakang. Sebab apa? Sebab apa diorang jadi macam tu? Sebab pada permulaan, diorang sokong kita ketika kita baru nak naik sebab diorang tak ada rasa insecurity lagi. Diorang tak rasa triggered lagi. Tapi ketika kita start dah naik, kita dah start berjaya, diorang dah start rasa insecure. Sebab apa? Sebab diorang dah start bandingkan diri diorang dengan kita. Orang yang betul-betul sokong kita guys, diorang akan ada ketika kita susah dan senang. Ketika kita susah, diorang akan bagi sokongan. Ketika kita senang, diorang akan bagi sokongan. Sometimes, sahabat-sahabat kita masih boleh bagi sokongan ketika kita baru nak bermula, ketika kita di bawah. Sebab tak ada benda yang buat diorang trigger. Sebab tu diorang masih boleh beri sokongan. Tapi ketika kita dah start mula berjaya, dah start untuk naik, diorang akan terasa triggered. Kita ada sesuatu yang boleh membuat diorang terasa triggered and insecure. So daripada situ diorang akan start mula jauhkan diri dan berpaling arah. Orang yang betul-betul sokong kita guys, diorang bukan hanya beri sokongan ketika kita susah dan ketika kita di bawah, tapi diorang juga akan happy bila tengok kita di atas. Diorang juga akan happy bila tengok kita semakin berjaya. Kalau kita nak tahu siapa sahabat sebenar, cuba tengok reaksi diorang bila diorang tahu you dapat apa yang diorang inginkan tapi tak dapat. So dari situ you akan tahu. Bukan maksudnya kita semua kena curiga pada semua orang, tapi kita kena ada safety net. Jangan terlalu share semua perkara tentang diri you dekat sahabat you ke atau orang lain. Ada perkara you kena simpan hanya untuk diri you. Sebab bukan semua orang suka tengok you bila you menang. Confident in a few, but trust no one blindly. Dan guys, I nak ingatkan kepada you guys, bukan semua kawan 100% kita boleh percayai. Dan bukan semua musuh akan kekal selamanya musuh. Sentiasa nilai orang berdasarkan action mereka, bukan hanya sekadar apa yang mereka cakap. Beri sokongan tapi hanya dengan kata-kata, tanpa action. Itu semua hanya kata-kata kosong. Words are cheap, action shows everything. Tapi dalam masa tak sama kita bercakap tentang sahabat yang boleh menikam belakang kita, jangan pula kita jadi that kind of sahabat. So guys, itu adalah point di dalam hukum kedua of 48 Laws of Power. So sebenarnya salah satu tajuk yang membawa kepada kontroversi bukan sahaja di Malaysia, malah buku ini, tajuk ini sebenarnya mempunyai banyak kontroversi di luar negara juga. So apa pendapat you guys? So jangan lupa untuk subscribe, share and like and comment. So kita berjumpa lagi di episod yang akan datang, and Assalamualaikum, bye bye.